Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda rasa pening kepala bila cuba nak faham novel di sebalik dinara? Jangan risau. Hari ni kita akan sama-sama goda masuk ke dalam novel ni dan kita bongkar semua rahsia yang tersembunyi satu persatu. Kalau anda tengah bersiap sedia untuk SPM dan rasa plot novel ni macam litar berselirat yang susah nak faham, percayalah, anda tak keseorangan. Novel ni memang agak mencabar. Inilah antara masalah-masalah yang biasa pelajar hadapi. Ada yang langsung tak dapat tangkap jalan cerita, ada yang tertukar dengan novel lain. Yang paling geram tu bila kita faham cerita tapi tak tahu pula macam mana nak jawab soalan exam kan? Jangan bimbang. Kita akan leraikan semua kekusutan ni bersama-sama. Okey, mari kita mulakan. Semuanya bermula dengan watak utama kita, Farisha, yang tiba-tiba terjerat dalam satu misteri berteknologi tinggi. Kenalkan, Farisha. Dia ni seorang penggudam yang sangat genius. Tiba-tiba, hidup dia berubah bila sebuah syarikat misteri bernama Softlab tawarkan dia 1.5 juta ringgit. Hanya untuk satu tugasan khas. Banyak tu. Jadi, apa misinya? Nampak macam mudah je. Dia kena godam sistem Dinara untuk cari dan matikan satu virus yang digelar bom jangka. Tapi tugasan inilah yang sebenarnya akan membuka pintu kepada semua rahsia besar tentang masa lampau dan asal-usul Farisha sendiri. Dan dari sinilah, plot twist mula muncul satu persatu. Kehidupan Farisha yang biasa-biasa tu mula jadi tunggang langgang bila rahsia demi rahsia mula terbongkar. Cuba bayangkan jadi Farisha. Mula-mula, dia dapat tahu yang dia sebenarnya anak angkat. Lepas tu, abang dia mengaku pula yang ada microchip ditanam dalam badan dia. Tak cukup dengan tu, dia dapat tahu bapa kandung dia yang sebenar, Carl, ialah orang yang cipta sistem Dinara tu. Dan yang paling mengejutkan, ibu kandungnya, Medina, tiba-tiba hubungi dia guna telepati selepas 26 tahun terpisah. Semua ni membina satu misteri yang sangat peribadi untuk dia. Jadi dekat tengah-tengah konflik ni, wujud dua figura bapa yang sangat berbeza. Satu, Azra'i, abang angkat yang sangat penyayang dan pelindung. Dan satu lagi, Carl, bapa kandung yang genius tapi kejam dan taksub dengan kerja dia. Mereka ni mewakili dua nilai yang sangat bertentangan dalam hidup Farisha. Okey, sekarang kita dah faham plot dia, jadi apa sebenarnya mesej di sebalik semua ni? Jom kita gali lebih dalam tema-tema penting yang anda perlu tahu, terutamanya untuk peperiksaan nanti. Tema utama novel ni sebenarnya sangat jelas. Ia tentang pertembungan antara nilai kemanusiaan macam kasih sayang, kejujuran, ikatan keluarga dengan kemajuan teknologi yang dah melampaui batas etika dan moral. Untuk jawab soalan peperiksaan, penting untuk anda kaitkan peristiwa dalam cerita dengan nilai murni atau pengajaran. Contohnya, bila Azra'i berterus terang, itu menunjukkan nilai kasih sayang dan kejujuran. Eksperimen Carl pula tunjukkan bahaya cita-cita yang tak terkawal. Dan usaha Medina mencari Farisha selama berpuluh tahun, itu jelas menunjukkan nilai kegigihan seorang ibu. Petikan ni, memang sangat penting. Ia tunjukkan betapa dahsyatnya eksperimen Carl sampaikan ibu kandung Farisha sendiri sanggup fikir nak tamatkan penderitaan anaknya. Ini betul-betul menonjolkan konflik antara kasih seorang ibu dengan sains yang kejam dan tak berhati perut. Jadi, macam mana kita nak gunakan semua maklumat ni untuk dapat markah cemerlang dalam peperiksaan? Jom kita tengok strateginya. Kuncinya mudah saja, sentiasa hubungkan apa yang berlaku dalam plot dengan tema atau pengajaran. Contohnya, bila anda cakap pasal microchip dalam badan Farisha, jangan lupa kaitkan dengan tema cita-cita melampau Carl. Dan paling penting, sentiasa gunakan contoh peristiwa yang spesifik dari novel untuk kuatkan hujah anda. Akhir sekali, novel ni tinggalkan kita dengan satu soalan besar yang sangat relevan hari ini. Apakah harga sebenar yang perlu kita bayar untuk sebuah kemajuan teknologi? Dan dalam kita berlumba-lumba menuju masa depan, bahagian mana daripada kemanusiaan kita yang kita sanggup korbankan? Cuba fikir-fikirkan.